Selamat datang ke Whisper Politics. Kami bisik anda fikir. Dalam politik Malaysia, perubahan kepimpinan bukan sekadar soal siapa memegang jawatan, tetapi juga tentang siapa yang mampu menjadi penghubung, penenang dan jambatan kepada kelompok pengundi yang berbeza. Itulah persoalan besar yang kini menyelubungi Perikatan Nasional. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai pengerusi gabungan itu. Satu langkah yang bukan sahaja mengubah lanskap dalaman PN, malah berpotensi menggugat sokongan pengundi bukan Melayu pada pilihan raya umum akan datang. Persoalannya, tanpa Muhyiddin, adakah PN masih mampu meyakinkan pengundi bukan Melayu bahawa gabungan ini bersifat inklusif, sederhana dan boleh dipercayai? Menurut laporan Malaysia Kini bertajuk, tanpa Muhyiddin, PN hilang jambatan kepada bukan Melayu, Pengerusi Urimai, P. Ramasamy, berpandangan bahawa peletakan jawatan Muhyiddin telah mewujudkan kekosongan strategik yang sukar diisi oleh mana-mana pemimpin lain dalam PN. Dalam laporan itu, Ramasamy menjelaskan bahawa walaupun Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu sering dilihat sebagai parti berteras Melayu, hakikatnya parti itu berperanan sebagai penghubung penting antara PN dan masyarakat bukan Melayu. Menurut beliau, kehadiran Muhyiddin serta tokoh seperti Muhammad Azmin Ali telah membantu melembutkan persepsi pengundi bukan Melayu terhadap PN yang sering dikaitkan dengan imej ekstrem, khususnya apabila melibatkan PAS. Laporan tersebut menambah bahawa dalam kalangan pengundi bukan Melayu, PAS dilihat sebagai sebuah parti yang keras dari segi ideologi dan kurang mesra kepelbagaian. Namun, tokoh-tokoh dalam Bersatu seperti Muhyiddin yang pernah menjadi Perdana Menteri serta Azmin, bekas Menteri Besar Selangor dan Menteri Persekutuan, dianggap lebih pragmatik, berpengalaman dan mudah diterima. Atas faktor inilah, Ramasamy menegaskan bahawa ketiadaan kedua-dua pemimpin ini akan menjadikan usaha PN untuk membina hubungan dengan pengundi bukan Melayu jauh lebih sukar berbanding sebelum ini. Menurut laporan itu lagi, Muhyiddin secara rasmi mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi PN selepas 5 tahun menerajui gabungan tersebut sejak ia didaftarkan pada 7 Ogos 2020. Keputusan itu bukan berlaku secara bersendirian. Sebaliknya diikuti oleh tindakan beberapa pengerusi PN di peringkat negeri yang turut meletakkan jawatan masing-masing. Antaranya termasuk Dr. Sahrudin Jamal di Johor, Muhammad Azmi Ali di Selangor, Ahmad Faisal Azumu di Perak serta Muhammad Hanifah Abu Bakar di Negeri Sembilan. Laporan itu menggambarkan gelombang peletakan jawatan ini sebagai satu isyarat jelas bahawa krisis dalaman PN bukan bersifat kecil atau terpencil. Menurut Ramasamy, konflik antara PAS dan Bersatu sebenarnya telah lama berakar. Laporan tersebut menyatakan bahawa perbezaan ideologi, pengalaman politik serta pendekatan pentadbiran antara kedua-dua parti itu telah mencetuskan ketegangan yang berpanjangan. Namun krisis politik di Perlis menjadi pencetus utama kepada perletakan jawatan Muhyiddin. Dalam episod tersebut, peranan Wakil Rakyat Bersatu yang dilihat melemahkan kedudukan Menteri Besar Perlis daripada PAS, sehingga membawa kepada peletakan jawatan dan pelantikan calon daripada Bersatu sebagai pengganti telah memburukkan lagi hubungan antara kedua-dua parti. Laporan itu juga menekankan bahawa walaupun PAS kini mendominasi PN dari segi jumlah sokongan pilihan raya serta bilangan ahli parlimen dan ADUN, Bersatu tetap mempunyai kelebihan tersendiri. Menurut Ramasamy, kelebihan itu terletak pada pengalaman pentadbiran di peringkat nasional, pendedahan kepada urusan kerajaan persekutuan serta kebolehan berunding dengan pelbagai pihak. Beliau turut menyatakan bahawa dalam konteks pengalaman, tiada pemimpin PAS yang setanding dengan Muhyiddin, seorang bekas Menteri Persekutuan Lama dan bekas Perdana Menteri. Begitu juga Azmin, yang dianggap sebagai tokoh pembangkang berpengaruh hasil pengalamannya sebagai Menteri Besar Selangor dan Menteri Persekutuan. Menurut laporan Malaysia Kini itu, faktor pengalaman inilah yang menyebabkan PAS sebelum ini bersetuju untuk membenarkan Muhyiddin mengetuai PN, walaupun dari segi kekuatan kerusi, PAS berada di hadapan. Namun, ketidakseimbangan ini akhirnya mencetuskan rasa tidak puas hati yang semakin ketara, khususnya apabila PAS merasakan kedudukannya dalam gabungan itu tidak sepadan dengan kekuatan sebenar yang dimilikinya di lapangan. Laporan itu turut mengaitkan kemelut dalaman PN dengan perkembangan politik lebih luas,
khususnya rasa tidak puas hati dalam kalangan UMNO terhadap kerajaan Madani. Menurut Ramasamy, kekecewaan UMNO berpunca daripada isu layanan terhadap bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, termasuk kegagalan usaha mendapatkan tahanan rumah. Laporan tersebut menyebut bahawa kenyataan beberapa pemimpin DAP yang menyifatkan penolakan permohonan Najib sebagai satu kemenangan telah mencetuskan kemarahan dalam kalangan pimpinan UMNO, sekaligus menghidupkan semula desakan agar Muafakat Nasional atau MN diaktifkan semula bersama PAS. Menurut laporan itu lagi, sekiranya MN dihidupkan semula, ia bukan sahaja akan menjadi tamparan besar kepada PN, malah berpotensi menolak DAP ke pinggiran politik. Ramasamy dalam laporan tersebut turut berpandangan bahawa kebangkitan semula MN akan menjadi satu penghinaan politik kepada Bersatu kerana ia membuka ruang kepada PAS untuk meninggalkan PN dan kembali bekerjasama dengan UMNO. Dalam konteks inilah, beliau menyifatkan tindakan Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai langkah pantas untuk menggagalkan usaha menghidupkan MN. Walaupun pada masa sama, ia meninggalkan kekosongan besar dalam kepimpinan pembangkang. Menurut laporan itu, terdapat pihak yang mendakwa PN akan menjadi lebih kukuh selepas peletakan jawatan Muhyiddin kerana PAS kini mempunyai ruang lebih luas untuk memimpin gabungan tersebut. Namun, Ramasamy menolak pandangan itu dengan menyatakan bahawa realitinya PN kini kelihatan semakin berkecai, bukan semakin tersusun. Ketiadaan tokoh penyatu seperti Muhyiddin, menurut beliau, menjadikan perbezaan dalaman lebih sukar dikawal dan lebih mudah terdedah kepada konflik terbuka. Menurut kami di Whisper Politics, isu sebenar yang sedang dihadapi PN bukan sekadar soal siapa pengerusi baharu, tetapi persoalan identiti dan hala tuju gabungan itu sendiri. Selama ini, Muhyiddin memainkan peranan sebagai wajah sederhana PN, khususnya kepada pengundi bukan Melayu yang skeptikal terhadap PAS. Beliau bukan sahaja membawa pengalaman pentadbiran, tetapi juga kredibiliti sebagai tokoh nasional yang pernah memimpin negara dalam tempoh krisis. Tanpa beliau, PN berdepan cabaran besar untuk menampilkan naratif bahawa gabungan ini mampu mewakili kepelbagaian masyarakat Malaysia. Dari sudut strategi pilihan raya, kehilangan sokongan bukan Melayu bukan isu kecil. Walaupun PN boleh berhujah bahawa kekuatan terasnya terletak pada pengundi Melayu, realiti sistem pilihan raya Malaysia menuntut sokongan rentas kaum, khususnya di kawasan bandar dan separa bandar. Tanpa jambatan kepada pengundi bukan Melayu, PN berisiko terperangkap sebagai gabungan satu dimensi yang sukar menembusi kawasan campuran. Selain itu, dominasi PAS dalam PN juga membawa implikasi persepsi yang besar. Bagi sebahagian pengundi bukan Melayu, penguasaan PAS menimbulkan kebimbangan tentang hala tuju dasar, kebebasan beragama serta pendekatan terhadap kepelbagaian budaya. Tanpa tokoh penimbang tara seperti Muhyiddin, kebimbangan ini berpotensi menjadi lebih ketara dan sukar diredakan. Dalam masa yang sama, kebarangkalian kebangkitan semula MN turut meletakkan PN dalam kedudukan yang serba salah. Jika PAS memilih untuk kembali bekerjasama dengan UMNO, PN berdepan risiko kehilangan komponen terbesarnya. Namun, jika PAS kekal dalam PN tanpa bersatu, gabungan itu pula berisiko kehilangan elemen moderat yang selama ini menjadi nilai tambah kepada imejnya. Kesimpulannya, peletakan jawatan Muhyiddin Yassin bukan sekadar episod peralihan kepimpinan, tetapi satu titik perubahan yang boleh menentukan masa depan PN sebagai sebuah gabungan nasional. Tanpa jambatan kepada pengundi bukan Melayu, PN bukan sahaja berdepan cabaran untuk menawan undi baharu, malah berisiko kehilangan sokongan sedia ada. Persoalan yang tinggal kini ialah sama ada PN mampu melahirkan kepimpinan baharu yang bukan sahaja kuat dari segi angka, tetapi juga mampu menyatukan, meyakinkan dan merentas jurang persepsi kaum dan ideologi. Sekian ulasan daripada Whisper Politics. Kami bisik, anda fikir. Jika anda suka analisis kami, jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk terus bersama kami dalam setiap bisikan politik Malaysia.